Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun, zat yang nak beri keampunan. Bukan sahaja pengampun, bahkan zat yang suka mengampun. Sehingga di dalam hadis qudsi disebutkan, kalaulah ada satu kaum ini kerja dia buat apa? Buat amalan yang saleh saja, tiang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah buat dosa. Maka apa kata Allah? Pasti akan aku hancurkan kaum tersebut, dan aku akan gantikan dengan kaum yang baru, yang mana mereka ini buat amal, kemudian mereka buat dosa, mereka meminta ampun kepada aku untuk aku ampunkan dosa, supaya aku boleh menzahirkan keampunan. Allah bersifat dengan maha pengampun.